Nak ucapkan apa? Nabi dah ajar alhamdulillah allazi. Itu je, apa tak habis lagi tu. Tengok dia tak nak panjang. Sebelum saya habis tu je. Baru 1/3 saya baca tu. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah. Doa tu pun jadikan kita insaf. Segala puji bagi Allah yang engkau bagi aku makan ni. Berapa ramai yang makanan sedap tapi dia tak ada duit nak makan. Berapa ramai yang makanan ada tapi dia tak ada duit. Kadang-kadang duit ada, makanan ada tapi tak ada selera. Betul? Jadi kita puji Allah. Segala puji bagi Allah yang engkau bagi makan padaku min ghairi haulin, tanpa daya dariku. Engkau bagi makan, kalau harap aku makan dan rasa sedap dengan kudrat aku tak mampu. Engkau bagi selera. Berapa ramai yang duit banyak tapi engkau tarik seleranya. Betul? Wala quwwah. Jadi doa itu sendiri menjadikan kita kagum kepada pemberi rezeki, bukan pada. Okey.